Umur memainkan peranan yang sangat penting untuk menentukan keberjayaan program IVF atau Artificial Reproductive Techniques, iaitu untuk mengandung. Ramai orang berpendapat kesuburan seseorang wanita hanya akan menurun selepas umur 40 tahun. Sebenarnya ini salah. Malangnya pada kaum Hawa, kesuburan mula menurun pada umur 30 tahun, 35 tahun ke atas. Jadi saya akan menyarankan kepada mereka di luar sana yang ingin mendapat zuriat, fikirlah tentang waktu yang paling sesuai untuk mengandung. Dan jangan lupa, bukan sahaja wanita yang mengalami masalah kurangnya kesuburan bila meningkat umur. Lelaki juga mempunyai masalah. Tetapi pada kaum lelaki, mereka mungkin akan mengalami masalah ini pada umur yang lebih meningkat berbanding dengan kaum Hawa. Jadi nasihat saya kepada mereka, pasangan-pasangan yang ingin menimang zuriat, mulalah merancang seawal yang mungkin untuk mengandung.